Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okey, apa pandangan saya tentang mereka yang berhijab? Adakah mereka itu macam kira orang yang ketinggalan zaman ke ataupun apa? Tapi sebenarnya bagi pendapat saya, orang yang kira muslimah yang pandai jaga diri dia dari segi dalaman dan juga luaran ialah seorang yang bijak. Kira dia faham sebenarnya matlamat dia hidup kat dunia ni kenapa, dan dia sangat confident, tak perlu nak tunjuk dia punya kecantikan luaran dia, sebab memang Allah dah perintahkan kita untuk jaga diri kita kan. Bagi saya sangat respect kepada ramai kat luar sana yang bersederhana dalam dia punya pemakaian. Jadi saya punya nasihat kepada kawan-kawan wanita muslimah kat luar sana, jangan takut untuk berhijab, sebab sebenarnya mudah je. Dan kalau sesuatu pekerjaan tu kita tak boleh lakukan dengan kita jaga kita punya aurat, jaga kita punya batas pergaulan, maksudnya pekerjaan tu tak menjaga diri kita dengan sebaiknya. Kita tahu yang kita semua akan tinggalkan dunia dan akan berada di akhirat kelak. So insyaAllah kita akan lebih mudah lah untuk menjalani kehidupan kat dunia ni, insyaAllah. Terpulang kepada tempat tu kat mana? Kalau macam hari tu saya pergi ke China tu ialah atas urusan perniagaan lain, dan kalau pergi ke umrah tu pula sebenarnya atas urusan kita punya dalaman lah, spiritual journey kita lah. Saya suka banyak pergi mengembara. Masa first time saya masuk usrah tu, dekat dalam kira usrah tu diorang ada tunjuk satu ayat Al-Quran yang menggalakkan umat Islam untuk pergi mengembara ke seluruh dunia supaya kita dapat lihat dan juga ambil pengajaran terhadap mereka yang mendustakan kata-kata Allah. Saya minat untuk berlakon, cuma of course saya kena pilih watak lah, dan bergantung kepada rezeki, sama ada lebih kepada bidang perniagaan ataupun lebih kepada, sekarang ni saya lebih banyak buat hosting, dan berlakon pun ada juga, cuma tak sebanyak dululah. Banyaklah perkara yang dapat saya lakukan. Contohnya macam saya dapat buat buku, lepas tu saya dapat keluarkan saya punya jenama pakaian sendiri, belajar untuk buat training dan motivasi. Kalau ada filem Islamik ataupun saya boleh lakonkan watak tu, of course saya terima, sebab saya memang minat berlakon. Dan saya rasa dari segi hiburan, iaitu dakwah dalam lakonan, senang untuk orang kat luar sana terpikat dengan cara Islam yang sebenar. Okey, Alhamdulillah, kiranya rezeki tu Allah yang bagi. Kalau mungkin bukan dari segi bidang lakonan macam dulu yang banyak, tapi Allah akan bagi ke satu tempat nak dekatkan diri dengan Allah, saya rasa lagi tenang. Kalau orang cakap ramai yang pakai tudung rezeki dia merudum, mungkin dalam bidang lakonan yang memerlukan dia untuk buka tudung, tidak menjaga batas pergaulan tu, mungkin merudum, tapi ada rezeki kat tempat lain, percayalah. So insyaAllah kalau kita jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Saya rasa itu satu perubahan dalam masyarakat juga, sebab bila selebriti tu macam ramai lah yang sudah berhijrah, sebenarnya kami pun dari kelompok masyarakat juga, dan ramai yang ingin lebih memahami tentang agama Islam tu apa sebenarnya. Sebab tu dah makin banyak forum-forum kat luar, dan juga lebih ramai yang ustaz-ustaz, cara dakwah diorang yang sangat lain. Saya rasa itu sebenarnya bukanlah satu trend yang kira orang terikut-ikut tapi tak tahu kenapa, tapi diorang terikut-ikut sebab saya rasa mereka nampak sebenarnya tak susah. Sebenarnya Islam itu is the way of life, dan memang kita dilahirkan kat dunia ni pun sebab Allah yang ciptakan kita. Saya harap semua orang akan istiqamah, sebab kita boleh berubah. Cuba perbaiki diri kita untuk jadi lagi baik, insyaAllah. Yang terbaru ni, untuk dari segi perniagaan, Diana terlibat untuk kolaborasi. Saya jadi guest design untuk Melinda Lui. Itu sebenarnya adalah satu collection untuk raya. So saya designkan tudung dan Melinda Lui design baju raya, tapi kami akan jual collection tu dan di launch di Islamic Fashion Festival pada 26 Jun. Dan kemudian separuh daripada penjualan tudung dan juga baju tersebut, dan koleksi tu dinamakan email, akan diberikan kepada keluarga besar Nurlina Alawi, anak-anak HIV dan AIDS. Saya juga tengah struggling sikit lah untuk saya punya bisnes baju casual, jubah, skirt dan juga pants. Saya namakan sebagai Da'i, iaitu Diana Amir Eksklusif. Kami akan cuba untuk mengeluarkannya pada akhir bulan Jun ni, insyaAllah. Dari segi saya punya pengacaraan, ada rancangan SIS di TV9 di Astro Prima untuk program hajat, untuk menunaikan hajat orang, insyaAllah, khas untuk bulan Ramadan. Kalau nak tahu sebarang updates tentang saya, boleh tengok di saya punya Facebook, iaitu www.facebook.com/diana.amir.official.fanpage.